Hai, Assalamualaikum. So, video ni adalah untuk mereka yang ambil subjek seni. Result saya, waktu saya mula-mula ambil seni. But thank God. So, this is my result for SPM. So, apa yang saya buat untuk improve? Untuk seni SPM, kita ada kertas satu which is kertas objektif, iaitu 40 soalan. Ideally, mestilah semua orang nak skor 35 dan ke atas, but you know, it's quite hard untuk dapat satu soalan betul sekalipun. So what I do personally adalah saya akan buat practice questions. Jadi kalau saya akan sarankan kepada korang untuk cubalah cari buku praktis yang ada dekat kedai-kedai buku. InsyaAllah ada orang baik hati dah compile. And also cara paling senang juga adalah korang just pergi jumpa cikgu korang, tanya. Percayalah diorang ada banyak set of questions. Always tengok balik soalan mana yang korang salah. So study balik topik ikut soalan yang korang salah tu. First of all, this is my first ever painting. What the heck is that tiang yang pokok? And this is my painting now. My advice adalah untuk menggunakan real life things atau objek sebagai reference. Okay, contoh macam dalam kes ni korang akan nampak saya cuba untuk lukis muka menggunakan muka saya sendiri. Of course takkan sama, tapi at least saya daripada sini saya boleh belajar menggunakan warna apa, nak tambah detail apa, proportion and whatsoever. So, please guna reference yang betul. My favourite tempat untuk cari inspo adalah Pinterest sebab dia banyak cantik-cantik. My second advice adalah untuk ada peralatan yang betul. So this is my bag seni. So mula-mula kita ada berus. So obviously mula-mula kita kena ada berus besar yang flat for the background supaya senang dan cepat. And then saya kena ada berus yang besar and rounded, tapi yang ni saya punya ni macam semi rounded lah. Okay, ini untuk base colour, block colour, whatsoever supaya senang. And then ini kalau korang nak start blending semua, gunalah berus yang sederhana. And then for the detail, kena guna yang berus kecil supaya senang untuk buat detail lah. Most of the brush kebanyakan ni saya beli kat kedai-kedai RM2 je korang. And this is my palette. Palette sangat penting je sebab kat sini ada tempat korang nak blending warna, nak hasilkan warna tu, warna ni, apa semua. Sangat penting. So my advice adalah isi awal-awal, jangan isi last minute, isi terus. And then kena ada watercolor and poster color lah kalau korang macam saya lah. Okay, so saya guna dua-dua jenama Bancho, obviously not sponsored. And then benda yang paling penting, bekas air. Kalau boleh pilihlah bekas air yang besar supaya senang, dia tak akan terbalik dan tumpah lah. And then my third advice adalah korang study color theory. Tak perlu nak belajar yang hebat-hebat sangat pun. Korang just belajar benda simple je. Contoh dia macam mana nak gelapkan warna atau macam mana nak cerahkan warna. Korang search je sama ada dekat YouTube atau TikTok. InsyaAllah ada orang baik hati, diorang dah share, dah ajar sedikit. And nak lagi senang, korang type dalam bahasa Inggeris. Another advice adalah korang kena tahu korang punya source of light. So kalau tengok dekat contoh yang saya buat ni kan, korang nampak kan bahawa cahaya daripada atas dengan depan. So saya nak wujudkan source of light tu dengan cara saya letaklah shading dekat situ, dekat tepi-tepi tu. Dia penting sebab SPM ni dia konsep dia realism. Contoh saya ni bukanlah contoh yang terbaik, tapi insyaAllah lah awak akan dapatlah idenya. My another advice untuk kelas 2 ni adalah korang kena pandai olah korang punya subject matter. Penyusunan subject matter sangat penting tau korang. Kalau boleh cubalah buat yang menarik dan dramatik, maksudnya ada depan belakang. Bayangkan kalau korang susun semua benda tu dalam straight line, mesti dia akan nampak bosan kan. Dan juga penting, kenapa penting? Sebab komposisi juga adalah one of the aspek pemberian markah dalam kertas 2 SPM. And then my last advice untuk kertas 2 ni adalah practice. I know some people akan rasa macam tapi percayalah 3 jam tu more than enough. Kalau boleh sketching jangan lebih 20 minit. And cuba untuk buat secepat yang boleh, sebab memang biasanya setengah jam ke 45 minit sebelum habis exam adalah waktu di mana sepatutnya korang dah start kena refine and bagi detail. So for me personally, saya ambil soalan ni which is kita orang kena kaji tentang sesuatu aliran seni yang kita kena hasilkan suatu karya berdasarkan aliran tersebut. This is what I did. So ini adalah sedikitlah sneak peek kepada saya punya art journal. Tada!
So korang nampak lah terpage lah sebab saya dah malas buat background. Markah akan diberikan oleh cikgu kita sendiri. Korang kena baca soalan betul-betul. Sebab kadang-kadang diorang ada bagi syarat. Diorang kena macam dari segi saiz, bahan apa yang boleh digunakan. And then kalau cikgu korang suruh redo. Sebab korang kena ingat yang bagi markah pada korang nanti adalah cikgu korang sendiri. Dia akan jadi baseline. Assessor yang datang nanti tu hanya akan tambah atau tolak sikit je. Sebab dia tahu apa yang kekurangan, apa yang korang kena baiki. Dia tahu macam mana naikkan markah. Macam ni personally, saya kena ulang kerja khusus saya 3 kali. First one kena reject sebab kita orang tak ikut requirement. Sebab like I said, kita orang sangat-sangat lost. And the second one is rejected sebab dia macam kurang sikit. Saya pun tak tahu kenapa saya tu cantik. And then saya redo lah. So orang lain buat dalam masa 3-4 bulan, saya buat dalam masa sebulan je. So that's all for this video. Saya harap video sangat membantu, especially for those yang ambil seni for SPM tahun ni. Semoga korang semua dapat A+, insyaAllah. Bye!